Okey, bila kita sebut pasal Sriwijaya, ada satu cerita yang kita semua dah macam hafal kan? Tapi, pernah tak kita terfikir, macam mana kalau asas kepada cerita tu sebenarnya goyah? Hari ni, kita akan cuba bongkar balik teka-teki ni dan kita persoalkan semua benda yang kita rasa kita dah tahu. Ayat ni dah macam satu mantra dalam buku teks ada. Kat universiti pun diajar. Dalam dokumentari pun disebut. Sampai satu tahap, ia dah jadi macam hukum graviti. Sesuatu yang kita rasa tak boleh nak petikai langsung. Inilah kononnya fakta teras yang jadi pegangan kita untuk faham keseluruhan geografi Sriwijaya. Tapi, macam mana kalau fakta utama ni sebenarnya salah? Inilah soalan paling penting untuk kupasan kita kali ni. Cuba anda bayangkan kita tengah main jigsaw puzzle, tapi kepingan yang paling besar dan penting tu kita dah letak kat tempat yang salah dari mula lagi. Apa jadi? Habis lari semua gambaran besar tu kan? Okey, jom kita mulakan. Macam mana satu teori ni boleh jadi begitu kuat dan diterima ramai? Seolah-olah macam terpahat ke atas batu. Untuk faham, kita kena undur sikit masa. Patah balik ke awal abad ke-20. Semuanya bermula pada tahun 1918. Ada seorang sarjana bernama George Cowides, dia keluarkan satu hipotesis. Sriwijaya ni terletak di Palembang. Dari satu andaian ni, lahirlah andaian yang lain. Okey, kalau Sriwijaya itu Palembang, maka Moloyu yang disebut oleh I Ching dalam catatan pelayarannya tu mestilah Jambi. Sebab barulah logik kiraan hari pelayaran tu. Nampak tak? Satu andaian cipta andaian lain. Dan benda ni diulang, ulang dan ulang sampai semua orang anggap ia sebagai satu kebenaran mutlak. Dan inilah perumpamaan yang paling tepat. Teori ini dibina bukan sebab ada bukti kukuh yang tunjuk Meloyo tu Jambi. Tak, ia dibina sebab lokasi Jambi itu diperlukan untuk selamatkan teori Palembang. Jadinya, sejarah kita ni bukan dipandu oleh bukti, tapi lebih kepada usaha nak fitkan cerita walaupun nampak sangat janggal. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang paling best. Jom kita tengok apa jadi bila kita ketepikan semua andaian ni dan kita fokus pada bukti-bukti yang ada. Di sinilah teori lama tu mula nampak retak seribu. Okey, cabaran pertama datang daripada sumber utama kita sendiri. Catatan seorang pengembara dan Sami Buddha bernama I Ching. Kena faham, I Ching ni bukan penulis novel. Catatan dia sangatlah teliti dan terperinci, macam log kapten kapal. Jadi, persoalannya, kira-kira dia tu betul ke tak? Nah, cuba tengok perbandingan ni. Jelas sangat bezanya kan? I Ching tulis, perjalanan dari Moloyu ke Kedah makan masa 15 hari. Tapi, kalau kita belayar dari Jambi ke Kedah hari ni, paling-paling pun ambil masa 5 ke 6 hari je. Jauh sangat tu bezanya. Macam mana nak jadi 15 hari? Adakah kapal tu belayar perlahan macam siput? Memang tak logik langsung. Seterusnya, kita tengok bukti kedua. I Ching ada melaporkan yang dekat pusat Sriwijaya tu, ada 1,000 orang Sami Mahayana. 1,000 tau, cuba bayangkan, itu bukan jumlah yang sikit. Ini menunjukkan yang tempat tu bukan sekadar sebuah kuil biasa, tapi sebuah pusat pengajian agama yang sangat besar dan bertaraf antarabangsa. Ya, 1,000 orang Sami, tu dah taraf macam sebuah universiti, bukan setakat kelas tuition tepi jalan. Mesti ada asrama, dewan kuliah, perpustakaan. Pendek kata, mesti ada infrastruktur yang besar. Dan kalau ada binaan sebesar ni, mesti ada tinggalan arkeologinya, kan? Jadi, soalan cepu masnya, mana buktinya dekat Palembang? Cari punya cari, tak jumpa pun biara dari abad ke-7. Arca Mahayana dari zaman tu pun tak ada. Tinggalan kompleks kuil yang besar pun tak ada. Yang peliknya, benda-benda macam ni ada je dijumpai kat tempat lain seperti Kedah dan Chaya. Kenapa kat Palembang, tempat yang kononnya ibu kota tu, langsung senyap sunyi? Okey, kita dah nampak kan keretakan-keretakan dalam teori lama tu, jadi mungkin dah sampai masanya untuk kita tanya soalan yang berbeza. Macam mana kalau dari awal lagi, cara kita faham pasal Sriwijaya tu sendiri dah salah? Jom kita tengok satu cara fikir yang baru. Cuba kita fikir secara logik sikit. Soalan ni simple je sebenarnya. Kalau anda ni sebuah kuasa laut yang hebat, yang hidup matinya bergantung pada penguasaan Selat Melaka, kenapa pula anda nak bina ibu kota jauh ke dalam kawasan sungai yang berselut? Jauh dari laluan kapal yang anda nak kawal. Dari segi strategi, memang tak masuk akal langsung. Sebab itulah kita kena faham konsep ni, thalassocracy. Ia bermaksud sebuah empayar laut. Kerajaan-kerajaan awal di rantau kita ni bukanlah macam empayar di China atau Eropah yang berasaskan darat. Kekuatan kita, kekuatan mereka, datangnya dari laut. Bukan luas tanah yang dikira, tapi sejauh mana laluan laut yang berjaya mereka kuasai. Dengan cara fikir ni, kita boleh mula nampak Sriwijaya secara berbeza. Jangan bayangkan Sriwijaya ni macam Putrajaya, satu pusat pentadbiran yang tetap. Sebaliknya, bayangkan ia sebagai satu sistem,
satu rangkaian pelabuhan-pelabuhan penting. Pusat kuasanya pun tak tetap kat satu tempat, ia boleh beralih. Yang paling utama bukanlah ibu kota fizikal, tetapi kawalan ke atas lebuh raya laut tu. Dan bila kita mula pakai cermin mata baru ni untuk tengok sejarah, tiba-tiba semua benda yang nampak serabut tadi mula jadi jelas. Segala persoalan yang tak terjawab, segala percanggahan, macam selesai dengan sendirinya. Jadi, kita patah balik kepada soalan asal tadi. Kalau Moloyo tu bukan Jambi, jadi kat mana? Dengan model rangkaian ni, jawapannya nampak lebih jelas. Di zon maritim. Kawasan seperti Kepulauan Riau, Bintan atau Lingga. Kenapa? Sebab ia betul-betul kat tengah laluan laut. Dan yang paling penting, lokasinya sepadan ngam-ngam dengan catatan perjalanan 15 hari I Ching. Tiba-tiba, kepingan puzzle tu masuk elok je. Benda ni sebenarnya mendedahkan satu kesilapan besar dalam cara kita tafsir sejarah yang dipanggil falasi find spot. Maksudnya, hanya kerana kita jumpa sesuatu artifak di satu tempat, tak semestinya tempat tu pusatnya. Analogi mudah, kalau kita jumpa batu nisan lama di Kuala Lumpur, adakah itu bermakna KL tu pusat sebuah empayar purba? Tak kan? Jumpa prasasti di Palembang tu cuma buktikan Sriwijaya ada pengaruh di sana, bukannya Palembang tu ibu kotanya. Jadi, apa gunanya semua ni? Kenapa penting sangat kita ubah cara pandang kita pasal Sriwijaya? Sebenarnya, ia bukan sekadar nak tukar nama Jambi ke Riau. Tak, isu dia lebih besar daripada itu. Ia tentang mengubah cara kita melihat sejarah kita sendiri. Dan inilah kuncinya. Selama ni, kita cuba faham sejarah Sriwijaya guna pemikiran orang darat. Mungkin itu silapnya. Kalau kita nak faham sebuah empayar laut, kita kena berfikir macam seorang nahkoda kapal, bukan macam seorang petani. Kita kena faham pasal laut, angin dan arus, bukan pasal tanah dan sempadan darat. Petikan ni, bagi saya, merumuskan segalanya dengan sangat padat. Sejarah orang Melayu ni bukan sejarah tentang tanah, ia sejarah tentang tanah air. Dan air tu adalah laut. Laut bukanlah pemisah, laut adalah penyambung. Laut adalah lebuh raya purba kita. Itulah sebenarnya tanah air kita. Dan ini akhirnya membawa kita kepada satu soalan yang jauh lebih besar dan lebih mendalam. Bila kita dah tak lagi terperangkap dengan soalan di mana Sriwijaya, kita boleh mula bertanya soalan yang lebih penting. Siapakah sebenarnya orang-orang hebat yang membina empayar laut ni? Sebuah empayar yang berjaya menguasai perdagangan dari India sampailah ke China selama 600 tahun. Siapa mereka? Itulah teka-teki sebenar yang patut kita rungkai lepas ni.